Hutang tu riba. Insurans tu judi. Insurans ada unsur perjudian. Jadi tak ada jalan. Ini kena selesaikan. Jadi selesaikan. Siapa yang belum ada, sikit-sikit tukar kepada perbankan Islam. Kalau ada orang tu dia ada hutang kan, hidup dia, tapi dia tak really berusaha nak bayar, lepas dia meninggal. Lepas tu orang lain tahu pasal hutang tu, dan orang tu bayarkan untuk orang yang dah mati. Hutang tu kira satu atau tak satu? Sebab dia tak, mungkin sama dia tak berusaha ataupun dia pasti mampu tak mampu, tapi dia tak berusaha nak bayar. Ada hadis yang Nabi SAW sebut, orang yang dia mampu bayar hutang tapi dia tangguhkan, itu adalah zalim. So dia berdosa di atas kezaliman dia menangguhkan ataupun mengelakkan bayar hutang. Tapi kalau hutang tu dibayar oleh orang lain, hutang tu dikira sempurna lah, atas ihsan orang yang tolong bayar bagi dia. Tapi dosa atau tidak, dia tetap berdosa sebab menangguhkan hutang ketika dia mampu bayar. Cuma apabila orang lain tolong bayar, selesailah hutang dia. Sebab itulah Nabi SAW, apabila Nabi tanam jenazah, Nabi akan tanya siapa yang mampu untuk bayar bagi orang yang berhutang. Menunjukkan bahawa orang lain boleh bayar bagi seseorang walaupun tak ada hubungan kekeluargaan dengan dia, kalau dia pilih untuk nak bayar. Kita pula, contohlah kita yang tak ada kena-mengena dengan orang tu, antara dua, tolong langsaikan hutang ataupun infak, mana yang lebih baik? Tentulah infak memberi kesan yang lebih baik kepada masyarakat. Tapi kalau kita sayang orang tu, kita sayang, kita nak selamatkan dia daripada azab Allah, kita bayar hutang, itu juga baik. Itu juga ihsan yang kita buat kepada dia setelah kematian dia. Wallahu a'lam. Ni lambat je. Zaman sekarang kan orang suka hutang, kan, hutang ni, hutang bank dan sebagainya. Dan sekarang hutang ini lama lah, 30 tahun ni, sampai 70. Dan orang tu meninggal sebelum 70. So macam Ustaz cakap ni, orang yang hutang ni dia tersumpul di depan kita. Jadi kalau orang yang hutang macam ni, macam mana? Sebab kita tahu kalau bank dia ada insurans, maksudnya kalau dia meninggal, dia lah. So kalau dia meninggal sebelum sempat dilansaikan hutang, bank ni macam mana? Baik. Hutang yang tempoh masa yang panjang. Pertama sekali, ini isu yang saya ingat kita semua kena tahulah. Perbankan konvensional, riba dan judi. Bila kita pinjam, bukan perbankan Islam, pinjam, bayar lebih daripada yang kita pinjam, itu riba. Bolehlah bagi alasan kalau negara yang tak ada alasan lah sebenarnya. Tapi negara yang tak ada bank Islam tu lain cerita. Cuma di negara kita yang memang ada bank Islam, perbankan Islam, ataupun di sini yang memang ada perbankan Islam, dia pilih untuk pinjam daripada perbankan konvensional, itu riba. Bayar ke tak bayar, itu urusan kedua. Tapi urusan pertama, dia telah melibatkan diri dia dalam riba, yang juga dosa besar. Ini kita kena elakkan. Tuan-tuan, ini bukan benda, ni satu lagi, bukan benda kecil yang seronok-seronok. Siapa yang ada hutang, katakanlah atas kesilapan lampau, tak tahu pentingnya ambil perbankan Islam, dia pergi pinjam, beli kereta ke, beli rumah ke, kahwin ke apa ke dengan bank konvensional. Contohnya, selesaikan. Tutup akaun tu. Buatlah refinance dengan bank Islam ke apa ke, tapi tutup. Ini riba. Jangan tangguh. Satu. Hutang tu riba. Insurans tu judi. Insurans ada unsur perjudian. Jadi tak ada jalan. Ini kena selesaikan. Jadi selesaikan. Siapa yang belum ada, sikit-sikit tukar kepada perbankan Islam. Kena tukar. Itu satu. Kenapa riba? Ambil dan bayar lebih daripada yang kita ambil lah. Kenapa insurans tu judi? Insurans kita bayar certain amount yang kita tak tahu kita akan dapat balik ke tak dapat balik. Baik. Isu yang kedua. Kalau orang tu dia beli rumah dengan pembiayaan melalui bank-bank Islam. Bank-bank Islam, perbankan Islam, ataupun dia beli kereta ataupun pembiayaan apa sahajalah pembiayaan peribadi dia ke apa kan, dengan akad dia bukan akad hutang dan bayar lebih, tapi pembiayaan beli rumah, pemilikan bersama ke ataupun bai'ut tawarruk dan sebagainya. Dia adalah akad yang bezanya pada akad dan bezanya pada persetujuan. Ni bukan aku pinjam duit hang,
Tapi akad itu adalah akad jual beli. Baik, satu, dia dah buat akad tu untuk tempoh masa yang panjang. Bank tu beli rumah dahulu, kemudian dia bayar kepada bank, pemilikan tu berterusan untuk tempoh sekian-sekian. Dan dalam masa yang sama, kalau dia ditimpa bencana, ada takaful. Sebagai contoh, takaful untuk kalau dia ditimpa apa-apa bencana, takaful ni konsep dia bersama-sama tolong antara satu sama lain. Takaful ni macam khairat lah, khairat kematian. Semua orang tolong sama sendiri. Siapa yang ditimpa musibah dalam kampung tu, kita ambil duit, kita bagi kepada orang yang ditimpa musibah. Jadi akad dia adalah akad tolong-menolong. Jadi kalau dia dah mati, dia ada pembiayaan rumah dengan mana-mana bank Islam dan ada takaful. Jadi semua orang yang mengikat kontrak takaful itu bersetuju untuk apabila orang ditimpa musibah, mereka sama-sama tolong orang yang ditimpa musibah dengan takaful itu. Jadi dalam kes ini, selesailah tuntutan dia. Sebab dia terlibat dalam takaful. Sekumpulan manusia yang saling janji dan juga sumpah setia lah untuk tolong antara satu sama lain. Apabila dia ditimpa musibah, mereka ambil duit ni dan bayar. Okey, itu selesai. Takaful telah selesaikan dia. Dan pembiayaan Islam juga, pembiayaannya tidak melibatkan riba. Akadnya itu bukan akad riba. Cuma satu lagi isu, kalau pembiayaannya itu panjang, asalnya tak wajib pergi haji kalau masih hutang. Tapi kalau beli rumah umur 40, pembiayaan 30 tahun sampai 70, bila dia nak pergi haji je tu? Dalam kes begini, dia boleh teruskan kewajipan lain sebab komitmen bulanan dia adalah komitmen yang tetap yang memang tak habis untuk tempoh masa yang panjang. Dan dia pun tak perlu untuk habiskan dengan cepat. Jadi dia teruskan hidup seperti biasa. Ini tidak memberi kesan, tak memberi jelas. Dia tak boleh juga. Komitmen tu ada, setiap bulan dia tak boleh kata, aku hutang masuk asnaf zakat tapi kutip duit zakat. Tak boleh. Aku ada hutang apa? Hutang rumah 3 juta tak banyak mana. Itu ambil duit zakat, ketuk kepala dia. Itu tak boleh. Sebab hutang-hutang begini adalah pembiayaan yang dia mampu pun, dia senang. Dan bayaran itu tidaklah membebankan dia dan tidaklah memenjarakan dia di satu tempat. Hukum dia tak sama dengan orang yang hutang sampai tak boleh bergerak. Hutang yang tak boleh keluar daripada negeri dan sebagainya. Ini boleh bagi duit zakat kepada dia. Dia berbezalah hukum dia. Cuma balik kepada soalan tadi, dalam kes pembiayaan Islam, kalau dia mati, dia ada satu kontrak lain yang namanya takaful. Bersama dengan sekumpulan orang Islam yang setuju untuk sama-sama letak duit masing-masing. Kalau salah seorang di antara kita ditimpa musibah, kita akan guna duit ni untuk tolong orang tu. Itu okey. Bezanya pada akad. Tetapi akad itu memberi kesan yang besar berbanding dengan insurans. Insurans adalah company itu dia ambil duit, bayar sekian-sekian, aku ambil duit ni, akad aku dengan kau adalah ini bahagian yang kau letak. Kalau kau ditimpa musibah, aku tolong kau. Ambil duit banyak ni. Tapi kalau kau tak ditimpa musibah, duit tu aku ambil. Two way punya akad antara penyedia perkhidmatan insurans dengan pembeli perkhidmatan insurans. Itu judi. Tapi berbeza dengan takaful. Wallahu ta'ala a'lam.